Telefon ni akan buat korang lupakan terus flagship yang lain. So, ini dia Honor 400 Pro dan aku nak share 3 benda best kenapa korang patut consider smartphone ni. Yang pertama, of course sebab setup kamera dia. Kalau korang ingat, dulu Honor 200 series pernah terkenal dengan hardcore portrait kan. So untuk kali ni, Honor dah upgrade features tu dan pelbagaikan lagi pilihan filter yang seakan-akan sama macam film simulation. And untuk aku sendiri, aku personally memang suka gila dengan output dia. Dari segi dia punya looks, tona warna dan kelainan yang diimplementkan tu, aku rasa features ni memang game changer. Senang cakap, kita dah tak perlu beria tau untuk download pelbagai aplikasi semata-mata nak dapatkan hasil macam ni. Sekarang korang just buka apps kamera, lepas tu terus point and shoot. And dia sebab yang kedua, obviously dia punya spek dalaman. Aku tahu chip Snapdragon 8 Gen 3 yang ada pada Honor 400 Pro bukanlah yang terlatest. Tapi chipset ni sebenarnya one of the best processor tau yang ada dekat pasaran. Dia punya overall performance best dan chip ni pun tak ada isu yang membebankan macam stuttering, isu overheat ke, so far memang tak ada. Jadi bila kita guna, especially pada heavy usage, kepuasan tu confirm terasa lah. And last but not least adalah fungsi AI. Yes, walaupun Honor 400 Pro dikategorikan sebagai mid-range premium, Honor masih tak lupakan model ni. Dia still tawarkan features AI yang sama power macam Magic Series. And dalam banyak-banyak, secara peribadi aku paling berkenan dengan AI Outpainting dan AI Image to Video. So untuk AI Outpainting tu, dia lebih kepada expand atau menambah extra frame dalam gambar. Yelah, kadang bila kita snap, tak semua gambar tu sempurna kan. Ada time terpotong kaki lah, headroom terlebih lah. Jadi dengan AI Outpainting ni, aku dah boleh balancekan situasi gambar tu. Of course, hasil dia tak adalah 100% sempurna sebab dia guna AI, but still quite impressive cara AI dia mengenal pasti objek yang ada dekat sekeliling. Output dia ni serius nampak almost natural. Dan untuk AI Image to Video, features ni pula membenarkan kita untuk convert gambar kepada video 5 saat. And even features ni nampak macam gimmick, tapi aku rasa ramai je akan hargai. Lagi-lagi, kalau kita try convert gambar filem lama-lama ke apa kan, benda ni boleh jadi alat terbaik tau untuk mengambil memori tu. So macam, boleh tahan awesome handphone ni. Dan kalau sekarang ni, korang ada bajet bawah RM3,000, lepas tu korang nak phone dengan spek X flagship yang still power, baik beli je Honor 400 Pro ni.